Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan yang lain-lain. Nama saya Hanya Sazika binti Sufian dari kelas PPS 311. Hari ini saya akan memberikan sedikit penerangan untuk slide-slide saya. Pertama sekali ialah maksud co-curriculum. Apa yang dimaksudkan dengan maksud co-curriculum? Okey. Kurikulum dia merujuk kepada aktiviti yang menyokong dan melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan di sekolah. Aktiviti ini mempunyai hubungan secara langsung dengan kurikulum serta kandungan mata pelajaran yang diperoleh oleh murid di dalam bilik darjah. Melalui pelaksanaan kurikulum, murid berpeluang mengukuhkan pemahaman, memperkaya pengetahuan serta mereka dapat mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam situasi sebenar. Aktiviti kurikulum boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar bilik darjah secara terancang, sistematik dan mengikut objektif pendidikan yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan pencapaian akademik, kurikulum turut membantu perkembangan pengetahuan, kemahiran, nilai murni, sasiah, kepimpinan, kreativiti serta semangat dalam kalangan murid secara menyeluruh. Dengan itu, kurikulum dia menjadi satu komponen penting dalam usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial. Baiklah, seterusnya adalah kepentingan dasar kurikulum. Yang pertama sekali, poin pertama ialah menyokong pembangunan murid secara holistik. Di sini ialah dasar kurikulum dia dapat membantu membangunkan potensi murid secara menyeluruh meliputi aspek intelek, jasmani, emosi, rohani dan sosial. Melalui pelbagai aktiviti yang disertai, murid dapat mengembangkan bakat, minat, kreativiti serta keyakinan diri secara seimbang. Seterusnya, kedua pula ialah memastikan penyertaan aktif semua murid. Dasar kurikulum dia menekankan penlibatan setiap murid tanpa mengira latar belakang atau tahap pencapaian akademik. Penyertaan yang menyeluruh memberi peluang kepada murid memperoleh pengalaman baharu, memupuk semangat bekerjasama serta menggalakkan pembelajaran melalui pengalaman. Yang ketiga pula ialah meningkatkan kualiti pembelajaran. Pelaksanaan aktiviti kurikulum dia membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dalam situasi sebenar. Pendekatan ini dia menjadikan pembelajaran lebih bermakna, menarik dan berkesan di samping meningkatkan kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dan yang terakhir sekali, membentuk sasiah disiplin dan kepimpinan. Penglibatan dalam aktiviti kurikulum dia dapat memupuk nilai murni seperti tanggungjawab, kerjasama, integriti dan semangat kesukanan. Selain itu, murid berpeluang mengasah kemahiran kepimpinan, komunikasi dan pengurusan diri melalui pelaksanaan tugas serta penyertaan dalam pelbagai program dan aktiviti. Seterusnya, kita akan lihat kepada faktor ketidakhadiran pelajar dalam aktiviti kurikulum. Di sini, saya telah bagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah masa, kedua adalah motivasi, ketiga adalah komunikasi dan keempat ialah kesihatan. Mari kita lihat sama-sama. Baiklah, pertama sekali kita akan lihat kepada masa. Yang pertama sekali adalah masa aktiviti kurikulum dia serentak dengan kelas tuition pihak sekolah ataupun swasta. Di sini pertama sekali adalah poin dia, murid lebih mementingkan akademik daripada kurikulum. Murid dia ni lebih memilih untuk menghadiri kelas tuition kerana mereka menganggapkan bahawa pencapaian akademik lebih penting berbanding dengan penglibatan dalam aktiviti kurikulum. Keadaan ini dia menyebabkan kehadiran dalam aktiviti kurikulum berkurangan dan matlamat pembentukan sasiah serta pembangunan kemahiran insaniah tidak dapat dicapai secara optimal. Kedua pula adalah aktiviti kurikulum yang biasanya diadakan pada hari Rabu.
Dia bergantung kepada sesebuah sekolah yang kadang-kadang terpaksa ditukarkan tarikhnya. Dekat sini, pertindihan jadual antara aktiviti ko-kurikulum dengan kelas tuition menyebabkan pihak sekolah perlu menyusun semula jadual pelaksanaan ko-kurikulum. Perubahan ini dia boleh menimbulkan kesukaran dari segi penyelarasan masa, komitmen guru, penggunaan kemudahan sekolah serta kehadiran murid. Seterusnya adalah poin kedua. Poin kedua ada 2 poin bawah ada lagi. Poin kedua adalah kesukaran mendapat pengangkutan untuk pergi dan pulang ke sekolah. Yang pertama sekali adalah aktiviti ko-kurikulum bermula pada waktu petang. Kebanyakan aktiviti ko-kurikulum dijalankan pada waktu petang selepas sesi pembelajaran tamat. Jadual ini menyukarkan murid yang tinggal jauh dari sekolah atau bergantung kepada pengangkutan tertentu kerana mereka perlu menunggu lebih lama untuk pulang ke rumah. Yang kedua adalah murid tidak hadir ke aktiviti ko-kurikulum untuk mengelakkan ketinggalan bas atau pengangkutan awam. Dekat sini, sebahagian murid dia memilih untuk tidak menyertai aktiviti ko-kurikulum kerana bimbang terlepas bas sekolah atau pengangkutan awam yang menjadikan satu-satunya kemudahan untuk pulang. Situasi ini menyebabkan kadar kehadiran dalam aktiviti ko-kurikulum menurun dan mengurangkan peluang murid memperoleh manfaat daripada penyertaan dalam aktiviti tersebut. Baiklah, yang seterusnya adalah kedua, merupakan faktor motivasi. Pertama kali adalah kekurangan kemudahan. Ketiadaan padang atau ruang dan peralatan yang sesuai menyebabkan kebosanan guru dan murid. Kemudahan yang tidak mencukupi seperti ketiadaan padang, gelanggang, bilik khas atau peralatan yang lengkap menyukarkan pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum. Keadaan ini menyebabkan aktiviti menjadi kurang menarik, berulang-ulang dan tidak dapat dijalankan dengan berkesan. Akhirnya, guru menghadapi kesukaran merancang aktiviti yang berkualiti, manakala murid pula mudah merasa bosan serta hilang minat untuk menyertai aktiviti ko-kurikulum. Kedua adalah kekurangan sokongan dari persekitaran. Penjaga atau guru yang kurang mengambil berat tentang prestasi ko-kurikulum. Apabila ibu bapa penjaga atau guru kurang memberi galakan dan penghargaan terhadap pencapaian ko-kurikulum, murid akan menganggap aktiviti tersebut tidak penting. Kekurangan sokongan ini boleh menukarkan motivasi murid untuk hadir, melibatkan diri secara aktif dan berusaha mencapai kecemerlangan dalam bidang ko-kurikulum. Yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya dia memainkan peranan penting dalam mempengaruhi penyertaan murid dalam ko-kurikulum. Jika rakan-rakan tidak berminat atau sering ponteng aktiviti ko-kurikulum, murid dia cenderung untuk mengikut tingkah laku tersebut. Sebaliknya, rakan yang aktif dan menunjukkan sikap positif dapat menjadi pendorong kepada murid lain untuk menyertai serta melibatkan diri dengan lebih bersemangat dalam aktiviti ko-kurikulum. Yang ketiga adalah faktor komunikasi. Poin pertama adalah antara guru dan murid. Kemahiran komunikasi tidak dititik beratkan dalam penyampaian atau pengajaran. Komunikasi yang kurang berkesan atau antara guru dan murid boleh menyebabkan maklumat berkaitan aktiviti ko-kurikulum tidak disampaikan dengan jelas. Arahan yang tidak tepat, penerangan yang kurang menarik atau kegagalan guru memberi motivasi menyebabkan murid kurang memahami objektif serta kepentingan aktiviti ko-kurikulum. Akibatnya, murid menjadi kurang berminat untuk menyertai dan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Yang kedua adalah antara guru dan penjaga. Poin pertama adalah penjaga kurang sedar tentang kepentingan kegiatan ko-kurikulum. Kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan penjaga menyebabkan sesetengah penjaga tidak memahami bahawa ko-kurikulum merupakan komponen penting dalam pembangunan sosial, kepimpinan dan kemahiran insaniah murid. Oleh itu, mereka lebih memberi penekanan kepada pencapaian akademik berbanding dengan pelibatan dalam aktiviti ko-kurikulum. Poin kedua pula adalah penjaga tidak diberitahu untuk menyediakan pakaian atau peralatan.
maklumat yang tidak disampaikan dengan jelas atau lewat kepada penjaga mengenai keperluan pakaian, peralatan atau jadual aktiviti boleh menyebabkan murid hadir tanpa kelengkapan yang diperlukan atau tidak dapat menyertai aktiviti. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kelancaran pelaksanaan kokurikulum, malah boleh mengurangkan motivasi murid untuk terus terlibat dalam aktiviti pada masa hadapan. Yang terakhir, iaitu yang keempat adalah faktor kesihatan. Masalah fizikal. Guru dia kurang peka terhadap kebolehan fizikal setiap murid. Setiap murid dia ni mempunyai tahap kecergasan dan keupayaan fizikal yang berbeza. Jika guru tidak mengambil kira perbezaan ini semasa merancang aktiviti kokurikulum, terdapat murid yang suka mengikuti aktiviti atau berisiko mengalami kecederaan. Keadaan ini boleh menyebabkan murid hilang keyakinan diri dan kurang berminat untuk terus menyertai aktiviti kokurikulum. Kedua, guru tidak menjalankan aktiviti secara inklusif kepada murid yang lambat dalam perkembangan jasmani atau kelainan upaya. Di sini, aktiviti kokurikulum yang tidak diubah sesuai mengikut keperluan murid, berkeperluan khas atau murid yang mempunyai kelewatan perkembangan fizikal akan menyebabkan mereka sukar untuk mengambil bahagian. Oleh itu, guru perlu mengamalkan pendekatan yang inklusif dengan menyesuaikan aktiviti, peralatan dan kaedah pelaksanaan supaya semua murid dapat menyertai aktiviti secara aktif dan selamat. Yang kedua adalah masalah biologi. Poin pertama, individu obes kurang aktif dalam meningkatkan tahap kecergasan berbanding individu yang mempunyai berat badan normal. Murid yang mengalami obesiti mungkin menghadapi kesukaran melakukan aktiviti fizikal yang memerlukan daya tahan, kepantasan atau pergerakan yang intensif. Mereka juga mudah berasa letih, kurang yakin dan cenderung mengelakkan aktiviti melibatkan pergerakan fizikal. Keadaan ini boleh mengurangkan tahap penyertaan mereka dalam aktiviti kokurikulum. Poin yang kedua, tidak menjalankan aktiviti secara inklusif kepada murid yang obes. Sekiranya aktiviti kokurikulum tidak disesuaikan dengan kemampuan murid yang obes, mereka mungkin berasa terpinggir atau malu untuk mengambil bahagian. Oleh itu, guru perlu menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid serta mewujudkan persekitaran yang positif dan bebas daripada diskriminasi. Pendekatan ini dapat meningkatkan keyakinan diri, motivasi dan penyertaan aktif murid dalam aktiviti kokurikulum. Saya akan menerangkan tentang peranan setiap pihak dalam menjayakan pelaksanaan kokurikulum di sekolah. Yang pertama adalah peranan murid. Murid perlu melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti kokurikulum yang disertai. Kehadiran sahaja tidak mencukupi, tetapi mereka perlu memberikan komitmen, bekerjasama dengan rakan sepasukan dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, melalui penyertaan yang aktif, murid dapat mengembangkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran komunikasi, kepimpinan, disiplin dan juga keyakinan diri. Semua kemahiran ini sangat penting untuk membentuk sasiah murid yang seimbang. Bagi peranan guru pula, guru ini bertindak sebagai pembimbing dan pemudah cara dalam setiap aktiviti kokurikulum. Guru juga perlu merancang aktiviti yang menarik bagi memastikan setiap murid ini diberi peluang untuk melibatkan diri dalam setiap acara yang dirancang. Di samping itu, guru juga bertanggungjawab untuk memantau keselamatan murid, memberi tunjuk ajar dan galakan supaya murid ini sentiasa bersemangat untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Sokongan daripada guru ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan objektif kokurikulum dapat dicapai. Selain daripada murid dan guru, ibu bapa juga memainkan peranan yang tidak kurang penting. Ibu bapa perlu memberikan sokongan kepada anak-anak dengan menggalakkan mereka menyertai aktiviti kokurikulum secara aktif. Mereka juga boleh memastikan anak-anak mereka hadir mengikut jadual yang telah ditetapkan.
Dalam pada itu, ibu bapa juga boleh memberikan dorongan dan penghargaan terhadap pencapaian anak-anak mereka. Apabila ibu bapa ini menunjukkan sokongan yang positif, murid akan lebih bermotivasi untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Seterusnya adalah peranan bagi pihak sekolah. Pihak sekolah ini perlu menyediakan kemudahan dan peralatan yang mencukupi supaya aktiviti kokurikulum ini dapat dijalankan dengan selesa dan selamat. Selain itu, pihak sekolah juga perlu menyusun jadual kokurikulum secara sistematik supaya ia tidak mengganggu proses pembelajaran akademik. Di samping itu, sekolah juga perlu memberikan pengiktirafan kepada murid yang menunjukkan pencapaian yang cemerlang dalam kokurikulum sebagai satu bentuk motivasi kepada murid-murid yang lain. Baiklah, seterusnya adalah sasaran bagi dasar kokurikulum. Pelaksanaan kokurikulum ini bertujuan untuk memastikan semua murid mendapat peluang yang sama dalam menyertai pelbagai aktiviti yang telah dijalankan. Antara sasaran utamanya adalah untuk melahirkan murid yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, kokurikulum juga bertujuan untuk membentuk sasiah kepimpinan serta disiplin dalam kalangan murid. Melalui penyertaan yang aktif, murid bukan sahaja dapat meningkatkan pencapaian kokurikulum, malah memperoleh pengalaman yang dapat membantu mereka bagi menghadapi kehidupan pada masa hadapan. Seterusnya adalah kesan apabila murid ini aktif dalam menyertai aktiviti kokurikulum. Daripada sudut murid, mereka akan memperoleh pelbagai manfaat seperti meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan semangat kerjasama serta kebolehan dalam memimpin. Aktiviti kokurikulum juga membantu murid untuk membina sasiah yang positif, menjadi lebih berdisiplin serta mampu untuk mengurus masa dengan lebih baik. Bagi pihak sekolah pula, penglibatan murid yang aktif ini dapat meningkatkan pencapaian kokurikulum dan mengharumkan nama sekolah mereka melalui penyertaan murid dalam pelbagai aktiviti pertandingan. Dalam pada itu, sekolah juga dapat mewujudkan budaya sekolah yang lebih aktif, ceria dan kondusif kerana murid ini sentiasa terlibat dalam pelbagai aktiviti yang membina. Oleh itu, jelaslah bahawa kokurikulum ini memberikan manfaat bukan sahaja kepada murid, malah turut memberi impak yang positif terhadap sekolah secara keseluruhannya. Sebagai kesimpulan, aktiviti kokurikulum ini merupakan satu komponen yang penting dalam sistem pendidikan kerana ia mampu membentuk murid yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah mempunyai sasiah, disiplin, kepimpinan serta kemahiran insaniah yang tinggi. Kejayaan pelaksanaan kokurikulum ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak, iaitu murid, guru, ibu bapa serta pihak sekolah. Apabila setiap pihak ini memainkan peranannya masing-masing dengan baik, secara tidak langsung matlamat pendidikan ini dapat dicapai dengan lebih berkesan. Akhir sekali, saya berharap agar semua pihak ini terus memberikan perhatian terhadap kepentingan kokurikulum kerana aktiviti ini mampu untuk melahirkan generasi yang lebih seimbang, berkualiti dan bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.